Kalau anda terkejut dengan penahanan Panglima Tentera Darat, anda akan 2 kali terkejut dengan pendedahan terbaru. SPRM mendedahkan rampasan bernilai jutaan ringgit. 3 jongkong mah seberat 1 kg setiap satu, 3 keping mah 100 gram setiap satu, wang tunai pelbagai mata wang asing, USD, Euro, Pound Sterling, Yen, Jepun dan juga Rial Arab. Semua ni dijumpai dalam sebuah kenderaan SRV Sport. SRV Sport mewah ni pula dibeli secara tunai bernilai kira-kira 360,000. Kat mana SPRM jumpa SRV Sport ni? Di sebuah bengkel di Lebah Kelang kerana rosak. Jadi SRV milik suspek rosak. Dia pun hantar ke bengkel dalam keadaan kenderaan tu ada jongkong mah dan segala macam duit bernilai 6.9 juta. Jumlah keseluruhan. Kemudian dia balik dan tinggalkan SRV tu untuk dibaiki.